Acik-acik, Cobra harga 1000 dan 1200, harga pasaran 28. Dekat sini acik-acik tengok full ni 1000 ataupun 1200 dan dia mengikut harga dari Indonesia lah, ringgit rupiah tau. Tapi yang Boy Jan boleh katakan totally dia akan kekal bawah RM1,500 untuk 3211 full set siap meja. Kod dia JPI. Okey, acik-acik, Boy Jan nak beritahu acik-acik, ini sebenarnya adalah satu collaboration Bos Ijan dengan satu company. Kita panggil company ni Jepara Jati Indonesia untuk supply kan barang-barang jati yang paling murah dari Indonesia ke Malaysia. Ini bukan Bos Ijan punya barang lah. So, kenapa tak Boy Jan je jual Boy Jan? Kenapa tak pajak macam dulu? Okey, soalan dia, itu kan jawapan dia. Bos Ijan tak sempat untuk handle semua kilang. Lagi-lagi untuk barang-barang yang berkualiti bawah 3,000, bawah 2,000 ni, serang kata Boy Jan ambil keputusan, terus je kira collab lah, kira collaboration, suruh orang direct dari Indonesia, terus duduk sini, jual sendiri, urusan dengan acik-acik terus. Satu, kongsi rezeki dengan acik-acik. Nombor dua, kongsi rezeki juga dengan orang lain. Dan Bos Ijan kena fokus kepada barang-barang yang super quality sikit tau.